Hai sahabat-sahabat, tuan puan-puan, apa khabar semua? Saya Dr. Sikh, pengasas bagi syarikat perkhidmatan Agropintar. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit info berkaitan apa itu amino acid ataupun dalam bahasa Malaysia asid amino dan apa peranan asid amino ini dalam pertumbuhan tanaman. Contoh kata dalam rintangan terhadap tekanan stress resistant atau katakan mereka untuk perkembangan secara keseluruhan. Tak kira sama ada dalam pembentukan tunas ataupun pembentukan bunga dan buah. Jadi biasa dekat pasaran kalau kita tengok dekat iklan banyak-banyak produk komersial dekat luar tu ada yang kongsi bahawa produk mereka, produk baja mereka mengandungi unsur asid amino. Tapi sahabat-sahabat, tuan-puan tahukah anda berapa jenis asid amino yang ada dan apa fungsi setiap individu asid amino dan sebenarnya untuk makluman semua, produk yang mengandungi asid amino ini boleh diuji melalui makmal untuk pastikan kesahihan produk itu dan untuk pastikan produk itu benar-benar ada yang benar-benar betul berfungsi. Kerana asid amino ini dia ada beberapa kategori. Ada yang penting untuk struktur, untuk fungsi asas. Ada yang penting untuk katakan stimulate hormon, melangsang hormon tumbuh-tumbuhan untuk fungsi-fungsi seterusnya. Ada yang penting untuk katakan stress resistant untuk rintangan terhadap tekanan. Contoh kata pelosak penyakit, suhu, cuaca ekstrim semua itu. Jadi hari ini kita akan kongsi sedikit info secara ringkas lah. Okay. Jadi topik hari ini saya nak kongsi sedikit info berkaitan peranan asid amino dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan kita nak tahu apa kesannya terhadap kesihatan dan juga daya hidup tanaman. Okey, baik, mari kita lihat. Okey, pertama sekali mari kita lihat fungsi dulu. Apa fungsi asid amino? Jadi pertama sekali kenapa dia penting? Dia sangat penting kerana asid amino dia adalah building block untuk protein. Dia adalah bahan asas, komponen asas untuk membina protein. Contoh kata kalau kita nak membina satu rumah, kita kena ada pasir, kena ada kaca, kena ada kayu, kena ada simen, semua itu baru kita boleh membina dan membentuk satu rumah. Sama juga protein ini dia adalah penting untuk kita punya struktur, kesihatan keseluruhan. Contoh manusia, lamput pun adalah protein. Jadi dia adalah satu komponen penting untuk tanaman. Jadi proses untuk membentuk protein ini adalah sangat kompleks dan ia memerlukan asid amino. Jadi ini adalah fungsi asid amino secara ringkas.